Sebab tu penting untuk jaga sumber makanan tersebut. Dia akan beri kesan pada diri. Dia beri kesan pada ibadah kita juga. Bila benda kotor masuk dalam badan kita, apatah lagi yang haram-haram, yang lebih jelasnya, itu lagi menyebabkan kita ni suka untuk ibadat kepada Allah SWT. Sebagai contoh, kita beli makanan dekat orang yang tak mentaati perintah Allah. Contohnya tak menutup aurat. Kita beli. Fatwanya halal, tapi takwanya tak ada. Dia akan beri kesan pada tubuh badan kita ni akan lemah untuk ibadat. Contohlah, saya pergi ke pasar malam, saya beli dekat orang yang tak pakai tudung. Dia orang Islam, tapi tak pakai tudung. Saya beli, boleh, tak ada masalah pun. Sebab dari segi fatwanya halal, makanan orang Islam jual, makanan yang buat pun halal, mi goreng. Tapi takwa saya ada masalah. Dia akan memberi kesan kepada ibadah saya. Saya makan, saya susah nak bangun malam. Susah nak menangis. Betul. Sebab apa? Sebab dah ada daripada sumber yang orang kata tak betul-betul, tak toyib lah. gitu. Itu. Okay? Bila Ustaz sebut macam tu kan. Bila bulan Ramadan kan, beli kat bazar Ramadan, kadang kita kita nak cepat, kita beli kan, beli. Terciduk maghrib kan, terjemah. Maghrib satu hal. Ni, sembahyang tarawih malam tu, rasa ngantuk sangat. Sangat ngantuk. Berbeza dengan yang kita betul-betul jaga kan. Dia beza tau. Dekat situ nampak amalan tu. Tu untuk saya sendirilah, saya rasa benda tu. Mak cakap contoh macam minum arak ke. Kan? Makan makanan yang jelas haram. Kan? Kalau cerita buat rasuah tu, ya juga makanan yang haram. Pun kesan yang sama juga sebenarnya. Kan? Jadi maknanya benda ni, orang semua dah tak pandang berat macam benda ni. Dia tak kisah. Tengok sekarang ni orang pergi makan kat kedai, no pork, itu je. Boleh makan. Dia tak fikir yang letak arak ke tak, bekas basuhan dia tu bekas najis tu ke tak, kan? Dia main pergi je. Janji tak ada pork, itu je. Sebab tu penting untuk jaga sumber makanan tersebut. Sebab tu bila Yusuf kata jemaah Bangladesh tadi tu, dia tak boleh suka terima daripada makanan daripada orang lain. Betul, sebab apa? Sebab mereka dah rasai kemanisan dan ibadah apabila menjaga sumber makanan tersebut.